bagi masuknya. Okey, yang berusaha presenter kita pada pagi ini Cikgu Khatijah ataupun dikenali dengan Cikgu Kelly. Okey, yang berasal daripada Melaka. Beliau adalah merupakan ikon guru delima tahun lepas menerima anugerah pada Hari Guru. Okay, dan juga guru-guru cikgu-cikgu dididik Malaysia dan guru-guru yang dikasihi sekalian. So hari ini kita teruskan dengan bangkit online Google Classroom 2025. Okay, seperti biasalah nanti saya akan berikan link, ada 2 link ya. Cikgu pastikan kita ada 176 ni Cikgu Kelly dekat talian. So, ada 2 link ya. Hari ini ada 2 link, satu link untuk sijil, satu lagi link untuk maklum balas. Okay, so ada 2 link ya. Cikgu pastikan cikgu isi kedua-dua link ini. Satu link sijil, satu link maklum balas. Okay, link e-sijil tu kita orang akan bagi link e-sijil, tapi kami di Malaysia tidak auto masuk SPL KPM. So cikgu-cikgu kena isi sendiri dalam SPL KPM. Cikgu ambil latihan luar KPM. Okay, latihan luar KPM. Cikgu isi secara manual. Okey, boleh ya cikgu-cikgu? Boleh? Okey, boleh kita teruskan? Okey, silakan. So, tanpa kita melengahkan masa, dengan segala hormatnya kita menjemput Cikgu Khatijah ataupun Cikgu Kelly. Dipersilakan. Okey, tuan-tuan dah lama tak bersiaran kan? Dengan Khatijah, Khalijah. Khalijah. Okey, insyaAllah tak apa, terima kasih. Kelly. Bismillahirrahmanirrahim. Cikgu Kelly senang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kepada puan moderator kita pada hari ini, Cikgu Liana. Terima kasih juga kepada host kita pada pagi ini, Ustaz Suhaidi. Okey. So ini orang-orang kuat dididik. Terima kasih kerana berjemput kali ini, memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan Google Classroom, insyaAllah. Okey, yang dihormati semua rakan-rakan didik di sini. Okey, kalau dah ready, bagi saya thumbs up. Okey, Alhamdulillah. Hai Cikgu Nazri, Cikgu Ella Goban, Cikgu Rozaidi, Cikgu Nazri. Hai. Cikgu Lee Chai, tak sampai. Cikgu Laishon. Okey, Cikgu Mimi. Alhamdulillah. Okey, semua-semua Cikgu Ridwan, nama-nama baru mungkin ataupun mungkin yang dah lama mengenali saya. Salam perkenalan daripada saya, Cikgu Kelly daripada Kolej Tingkatan 6 Negeri Melaka. Okey, Tuan Fatimah Negeri Melaka. Okey. So, yang pertamanya adalah seterusnya. Okey dah. Okey, yang seterusnya bagi saya tanda good, tanda love sekiranya ini merupakan perkongsian yang anda rasa ianya membantu anda yang baru. Okey, kalau yang mana yang tak pernah guna Google Classroom mungkin boleh bagi saya tanda clap. Yang tak pernah guna Google Classroom, tanda clap. Ada Cikgu Yahya, Cikgu Suhada, okey. Cikgu, okey, ada lagi yang tidak pernah menggunakan. Cikgu Fitri, Cikgu Aini, okey. Okey, dalam ura-ura 2025 ni kan ramai anak-anak adik-adik daripada cikgu-cikgu baru IPG. Ada tak yang cikgu-cikgu baru IPG bagi saya tanda apa nama bom tu, blooper tu. Ada tak baru-baru daripada IPG? Ataupun daripada UPSI, cikgu-cikgu baru lagi. Oh, adalah Cikgu Jazila, Cikgu Fitri. Muhammad Fitri, ni student saya ke apa ni? Salam daripada Muzaffar Shah. Hai, orang jiran kita Cikgu Rohiza. Orang Melaka juga. Okey, Alhamdulillah, tak apa. So, ini adalah pengongsian kami. Mula kembali insyaAllah Cikgu Liana, 2025 kita mulakan lagi perkongsian kita. Sebab kita dah bercuti dah lama dah saya rasa. Dah hold on. IPG ni Melaka Cikgu Fauzi. Okey, insyaAllah. Cikgu IPG Melaka ni cikgu ke pensyarah? Saya rasa kalau pensyarah tahun lepas saya dah turun ke IPG. Pensyarah. Okey, Assalamualaikum Doktor. Doktor lah ni InsyaAllah. Kita cubalah jumpa, kita sharing sama-sama ya. Okey, so tajuk dia berikan kepada saya adalah berkaitan dengan Google Classroom. Tak bergerak pula saya punya slide ni. Bergerak tak slide saya? Tak bergerak Slide saya tak bergerak ke? Klik next. Tidak.
Oh, tak bergerak. Oh, saya punya Tu gerak presenter. Okay. Okey, dah. Okay. Slow. Ada apa dengan delima? Yang pertamanya saya akan kongsikan berkaitan dengan Google Classroom, di mana kita akan gunakan Google Classroom ini untuk mentransformasikan pendidikan kita ke arah pendigitalan. Okey, kalau kita ikutkan 4.5 juta rakyat kita mungkin akan hilang pekerjaan tahun 2030. So takkan kita nak menunggu je, kita dah tahu dah pernyataan tersebut, apa kita nak tunggu kan? Kita kena meningkatkan kita punya rescaling dan juga melaksanakan latihan-latihan upscaling kita. So sama-samalah. So mungkin program e-didik ini akan membantu kita sama-sama memastikan kemahiran kita sentiasa terkini. Okey, Google Classroom ini masih akan relevan di dalam masa tahun 2025 ini. Pertama, rakan-rakan kena faham Google Classroom itu adalah satu learning management system di mana ia dibangunkan untuk membantu guru dan juga para pelajar kita untuk terus ke hadapan dalam bidang pendidikan kita, di mana Google Classroom ini dia adalah aplikasi di bawah Google. Okey, tentang all about Google Classroom ni, insyaAllah yang ni tak perlu dah buat, kita tak perlu, nanti ada Google Form yang lain. Okey, so kita akan terus pergi ke D5 kita, dan saya faham IPG pun masih lagi menggunakan ID D5. Dia ada portal dia sendiri. Okey, so jom kenali D5 bagi murid. Okey, di bahagian muridnya, walaupun ID itu kalau dulu student IPG dia klik untuk murid, kini boleh tukar juga, kita boleh terus kepada guru juga. So saya punya tajuk tadi adalah paparan kepada murid. So saya akan tunjuk, mungkin mula-mula ni saya akan tunjuk murid. Lepas tu saya akan pergi balik kepada paparan guru, dan terus kita pergi pada pelajar balik. Macam mana bila kita dah bagi tugasan, apa yang pelajar akan lihat lah. Sebab tu saya pasang 2 gadget hari ni. Satu dekat Gmail biasa saya, satu dekat laptop ni lah. Okay, so yang pertama kita akan pergi ke D5. Saya akan tunjuk satu persatu kejap lagi. Ini adalah paparan baru pada pelajar. Di mana di paparan ini ada gambar pelajar. Ada dia punya perkataan digital me ni, memang badge ini diberikan kepada semua pelajar. Dan paparannya di bahagian tengah-tengah ini sama seperti guru. Ada ruang pembelajaran, ada pilihan tertentu, dan juga di sebelah kanan ini adalah tugasan-tugasan yang kita hantar, guru hantar kepada para pelajar. Okay. So itu adalah paparan untuk pelajar. Saya ringkasnya di home dia lah. Okay, so sekarang kita akan pergi kepada para guru. Apa yang saya akan kongsi dekat sini adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah secara umum sahaja. Saya tak tunjuk secara detail sebab ini semua orang dah tahu. Nombor 1 ni saya akan buat yang pertama ni, yang perlu saya buat. Kerana apa? Kerana profile Chrome ini menjadi satu keperluan sekiranya rakan-rakan nak menggunakan D5, sebab kita akan berlaku kepincangan ID. Sebab kadang-kadang bila buka tak boleh nak buat, ataupun student saya pun sama juga. Bila saya bagi tugasan di Google Classroom, kalau dia tak buat profile Chrome, bila dia buka tugasan, automatik dia kata, cikgu saya tak boleh edit. Kenapa tak boleh edit? Sebab dia menggunakan ID lain. So kita yang pertama ni paling penting, saya akan tunjuk sebentar lagi. Lepas tu kita akan pergi ke bahagian classwork, macam mana nak grading, feedback, macam mana nak tengok class calendar. Class calendar ni sangat membantu kita sebab kita bila kita bagi tugasan, pelajar boleh tahu bila due date dia. Dan kira tugasan tu dia tak hantar pun, dia akan notification pelajar tersebut untuk siapkan tugasan kita. Dan juga bagaimana kita nak buat tugasan, menghantar assignment dalam untuk group work. Okay, settle. Okay, yang itu jelas. Saya tutup yang ini. Kalau jelas, bagi thumbs up. Saya stop presenting. Okay. Okay, terima kasih. So, sekarang saya akan bincangkan kepada cara. Saya tukarkan dahulu. Share screen. Okay, terima kasih. Window. Presenter, window. Mana sini?
5 share. Ada. Ada 5 share. Okey. Alhamdulillah. Okey, yang pertama sini adalah kita melihat bagaimana kita nak buka delima kita kan. So, pertamanya adalah saya kena buat entire lah. Saya kena buat entire screen baru awak nampak, baru cikgu akan nampak bagaimana kita nak bina Chrome tersebut. Entire screen. Yeah. Okay. Okay. So sebelum kita pergi ke D5 ID ni adalah d2.d5edu.my.login. First kali kita akan bina profile. Rakan-rakan pandang sebelah kanan laptop sendiri ataupun nanti kemudian sebelah kanan atas sekali ada gambar kita. Okay, gambar kita. Yang ini adalah maksud ID, profile ID. Di mana saya ada ID yang saya banyak gunakan lah. Dan juga para pelajar saya pun ada juga dekat sini. Okay, contoh sekarang saya menggunakan ID D5 sebagai saya punya profile. So katakan tak ada dekat sini, belum ada lagi ID D5 tu, rakan-rakan boleh klik add Chrome profile. Add Chrome profile, klik add Chrome profile, sign in dan masukkan ID D5 kita yang ada G, lepas tu ada 8 nombor tu. Add moi.edu.my. Okay, so kita tekan next sampailah kita dapat berjaya masuk. Okay, kita sign in ke dalamnya dan bila kita nak mula apa-apa tugasan, klik di bahagian sini, pilih ID kita tersebut. Macam saya ada Gmail, ada e-didik, ada work juga. So saya klik yang pilih yang kita pilih lah. So para pelajar pun kita kena ajar yang itu. Itu perkara yang pertama sekali. Cipta profile, bukan cipta, add profile Chrome. Okay, yang pertama. Okay, apabila kita pergi dekat home, kita akan dibawa dekat D5. Just agree, klik login, choose an account, continue, allow, settle. Okay. So, seterusnya kita pergi ke masuk classroom. Okay, saya masuk sini kan takut tak nampak ada persoalan dan sebagainya. Okay. Okay, ini paparan saya. Okay, paparan saya ada beberapa Google Classroom saya memang saya gunakan sepanjang semester lah. Okay, sepanjang ambilan saya memang ada. Contoh saya tunjukkan yang baru ini, B25 DM1. Ini kelas saya yang pertama di sekolah baru saya. So, okay, yang pertama adalah bagaimana kita nak mencipta Google Classroom. Kita create or join Google Classroom. Di sebelah kanan atas sekali ada tambah. Create class. Cikgu Jamila create class. Okay, yang diperlukan adalah maklumat nama. Section biarkan kosong pun tak apa, subjek biarkan kosong pun tak apa. Senang kalau tak nak tulis banyak-banyak, just kita tulis je tahun 2025, kelas itu apa. Contohlah kita ajar satu subjek kan. Contoh ajar satu subjek. Pengajian Malaysia. Contohlah Yang lain saya tinggalkan kosong. Saya create saja. So, para pelajar saya dah terbuka lah kan, dah terbuka satu Google Classroom ni dan kita boleh terus customize dia. Okay, customize nak masuk header baru ke sebagainya, tak ada masalah. So, bagaimana kita nak jemput para pelajar kita, pergi dekat people. Kita boleh share, invite student kita dengan 3 cara. Satu, menggunakan invite link. Ni invite link dia, kita copy sahaja. Kedua, kita boleh type email dia
Okay, contoh saya type je email kat sini. Tapi kena ingat, kita guna ID5, kita kena cari ID D5. Kalau saya guna Gmail biasa, contoh yang ni kan, Gmail biasa, saya try invite Invite. Okay, dia akan keluar merah kat sini. Saya tidak boleh menjemput pelajar ini sebab ini bukan ID D5 punya orang. Okay, close. Okay, atau yang ketiga, saya menggunakan kod. Kod dia nak dapat dekat mana? Saya pergi dekat bahagian stream. Ada class code, ZAS. Okay, class code. So kita just bagi je lah class code ini kepada para pelajar kita. Dia boleh terus buka besar. Kalau cikgu-cikgu yang guna ID D5 hari ini, kalau nak masuk pun boleh, tak ada masalah. Okay. Saya copy invite link pun boleh. Yalah, saya copy terus. Sekejap siapa nak masuk lah kan? Nak tengok. Okay. Okay, settle. Okay, so ini yang biasa. Buka Google Classroom, invite pelajar kita, invite guru. Okay, invite guru pun boleh dekat people, invite guru kat sini. Kalau invite guru, dia hanya menggunakan email saja. Dia tidak ada link. Dia tak ada link untuk cikgu masuk. So, kita invite saja para guru kita lah, rakan guru kita. Okay, cancel. Okay, so sekarang kita pergi tajuk yang utama kita tadi, iaitu bagaimana kita nak menghantar tugasan, melihat bagaimana paparan pelajar kita bahagian tugasan. Okay, so kalau begitu, dah masuk dah tu. Cikgu Chua, hai Cikgu Chua, Cikgu Kuno Hayati, Cikgu Leong. Ni confirm ni semua pengguna-pengguna Google Classroom ni. Cikgu Rofia, Cikgu Nurul Saadah. Saya dah nampak kat sini, semua dah masuk. Okay. So rakan-rakan boleh terus masuk. 9 orang, saya nampak terus kat sini. 9 orang dah masuk. Okay, tak apa. Biarkan. So guna yang ni pun lah, tak apa kan. Saya guna yang ni lah. So nanti kan kawan-kawan boleh tunjuk macam mana paparan rakan-rakan. Kan? Okay, settle. Okay, di bahagian stream ini. Okay. Ya, ada kod. Angkat tangan, silakan. Kalau saya tengah sharing ni, boleh terus open mic je. Saya lebih suka macam tu daripada bercakap di chat sebab saya tak boleh baca je. Okay. So, katakan di sini. Ya, silakan. Kita boleh buat announcement. Hai, kenalkan diri anda. Contohlah kan, para pelajar kita baru kan, kita post. So, para pelajar akan berkomunikasi di sini. Saya lebih suka gunakan Google Classroom sebab saya boleh berkomunikasi dengan para pelajar saya secara bebas. Dan ianya tersimpan. Kalau kita message dia dalam WhatsApp, handphone kita berat. Kalau message dalam email, kita nak cari susah. Ini biar di satu tempat saja untuk Google Classroom tersebut. Dan kita tahu, kita bercerita tentang pengajian Malaysia. Contohlah, tajuk ni pengajian Malaysia kan. Okay, so sekarang saya nak bagi tugasan. Okay. Tugasan nak bagi dekat mana? Di bahagian classwork. Di bahagian classwork. Okay, sekarang kosong kan? Memanglah kosong sebab belum bagi kan ni kelas yang baru. Okay, kita klik create. Okay. Untuk kita bagi tugasan, kita boleh bagi tugasan sama ada kita nak bagi dokumen, mereka edit. Itu yang pertama. Yang kedua, sama ada kita bagi dokumen untuk mereka baca dan salin dalam buku. Tak boleh edit. Dokumen tu tak boleh edit. Boleh, tak ada masalah. Okay. Atau yang ketiga, kita bagi dokumen, dia boleh buat dalam kumpulan. Okay. Saya cuba yang ketiga ni dahulu. Okay, saya cuba yang ketiga ni. Saya bagi satu tugasan, semua orang akan buat dalam kumpulan. Maksudnya, para pelajar saya yang ada dalam ni, tadi 9 orang kan? 9 orang ni dia boleh buat tugasan dia. Okay, caranya adalah, saya create, saya klik assignment. Okay, saya klik assignment. Contoh sini, saya tulis sini. Okay. Hari ni bulan, saya suka tulis tu, tarikh. 23 bulan 3, 25. So, saya tahu tugasan tu saya hantar 23 bulan dan para pelajar saya boleh tengok, oh tugasan ni dihantar oleh cikgu 23 hari bulan. Tugasannya adalah pengenalan Malaysia lah contohlah. Ada pengenalan Malaysia. Tak ada. Saya terus masuk subjek saya lah. Perlembagaan Malaysia. Okey. Nyatakan perkara dalam perlembagaan yang anda ketahui. Contohlah nak tahu pengetahuan saja kan. Okay, so saya boleh ambil dokumen daripada Google Drive saya sekiranya ada, ataupun saya nak attachkan YouTube pun boleh, nak bagi pengetahuan umum.
Nak bagi video aktiviti pun boleh atau saya nak create satu. Atau mungkin saya dah ada practice set saya. Saya boleh ambil daripada practice set saya dan saya attachkan dekat sini. Atau saya nak masukkan read along punya buku-buku boleh masuk dekat sini. Atau saya upload daripada laptop kita. Kan? So why not barang-barang yang dalam laptop tu kita upload terus dalam Google Classroom. So kita boleh guna setiap kali. Contoh ini ini kelas perlembagaan pengajian Malaysia tadi kan. So, katakan tahun depan kita boleh guna benda tersebut. Kita boleh guna dokumen tersebut sebab dia dah ada dalam Google Classroom ini. Okay, ataupun kita gunakan link yang sedia ada. Sebagai contoh lah, saya nak create. Saya create slide. Saya create je slide tu. Automatik dia dah keluar kat situ. Saya namakan di sini Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia. Okay, dah settle. Okay, so kat sini, saya tulis kat sini nama. Ataupun saya tulis sini. Perkara. Perkara berapa? Contohlah saya nak tahu kan. Pelajar tu tahu perkara berapa dalam perlembagaan. 153 ke, 156 ke, tak kisahlah 222 ke, 223 ke. Kat sini saya tulis nama. Okay. Saya biarkan saja. Okay. Saya biarkan saja. Dan saya tambahlah dokumen itu tersebut. Ada 9. Katakan pelajar saya ada 9 orang. Saya buat lebih sikit. Okay. Saya pun close. Saya close Saya close. Okay. Saya pergi kat kelas tersebut ni. Student can view file. Sekarang slide tadi dah bina dah. Dah terbina dah. Okay. Sama ada pelajar itu boleh tengok saja. Boleh edit. Ataupun kita nak bagi semua. Saya kata ini sekarang yang pertama ini saya buat untuk grouping. Grouping maksudnya satu slide semua orang boleh buka. Okay. So saya boleh klik dekat sini. Student can edit file. Okay. Student can edit file. Dan yang seterusnya, di bahagian kanan ini adalah dokumen-dokumen ataupun perkara-perkara yang boleh saya setting. Adakah saya nak assign dia untuk semua student? Atau saya nak bagi certain student saja. Ada 9 ni saya nak bagi cua saja. Boleh? Saya klik kat sini, saya klik kat cua saja. Okay? Tapi saya kata ini grouping kan? Grouping kita bagi all student. Okay, enter. Lama abang. Alah, saya lupa tutup tu. No. Ya. Ya, bagi abang. Kejap. Alamak. Okay, sorry. Minta maaf. And then, di bahagian due date, adakah kita nak buat due date dia? Ada nak due ke tidak? Contohlah saya bagi due sebab kita nak tengokkan kalau dia tak jadi, dia ni kan dia jadi apa kan? Due date, saya buat hari ini. Lepas tu, masa tak ada. Masa sini, yep. Masa katakan saya buat pukul 11.50. Sekejap je saya buat ni. Contohlah. Nak tengok kat sini kan. Rakan-rakan buat bagaimana kan. Okay. Lepas itu kita nak setting dia contoh 10 markah. Settle. Klik assign. Assign pun ada banyak assign. Sama ada kita terus assign. Ataupun kita nak schedulekan dia. Contoh saya ada tugasan luar. So saya akan schedulekan dia. Hari Isnin, Cikgu Khalijah tak masuk kelas. So pukul 10 pagi bila kelas awak tengok Google Classroom. Akan ada tugasan terus hantar. So dia orang boleh terus buat. Ataupun saya dah buat, saya simpan dahulu. Nanti kan bila tak ada kelas baru saya nak bagi. Ataupun saya bagi dalam kelas. Boleh save as draft. Okay. Okay, kalau katakan tak jadi, benda ni tak nak guna, kita just discard je lah. Tapi tak payah discard kan. Kita dah pernah buat, kita just save draft pun boleh. So dia akan simpan. Okay, so sekarang assign. Bila saya tekan assign, 9 student yang ada dalam kelas saya tadi atau mungkin dah bertambah. Dah bertambah belum? Okay. Ada 9 pelajar ni boleh terus buat. Kalau okay. Nak tanya. Ya, silakan. Kalau save dekat draft tu kita nak buka balik di mana? Boleh. Okay, save draft kat mana? Contoh. Contoh.
Ya, terima kasih yang bertanya. Okay, kita kata save draft. Okay, dekat mana dia ada kan? Dia ada kat sini. Dia tetap ada. Cuma kita je boleh nampak. Cikgu je boleh nampak. Okay, pelajar tak boleh nampak. Faham. Okay. Okay, contoh. Terima kasih yang bertanya. Siapa tu? Cik apa? Cikgu apa ni? Cikgu Nazirul. Cikgu Nazirul. Okay, terima kasih Cikgu Nazirul bertanya. Orang Perak ni mungkin. Kalian. Ni ada Cikgu Zahurin Asmah tanya, kalau kita ada list of students tapi kita nak groupingkan dia. Nak grouping mereka dalam kelas tertentu. Tapi subjek yang sama. Why not buka dia grouping itu pakai satu Google Classroom, satu dia. Ya, betul. Atau dia tak ada masalah cikgu. Contohlah cikgu ajar pengajian Malaysia. Tapi ada dalam kelas tu ada lima dalam kuliah kan, biasa IPG kan ada pun dalam kelas tu macam saya pun kuliah juga kan. Kata contoh dalam kelas tu ada dua kumpulan. Kita nak asingkan dia. Okay, ini bahan yang pertama untuk pelajar A, pelajar B. Okay, so kita nak asingkan hasil dia. Buat Google Classroom yang berbeza. Tapi bila kita hantar, kita hantar tugasan tersebut ataupun kita nak buat tugasan tersebut dekat kelas lain, kita tak payah nak buat semula. Okay, create, reuse post. Boleh. Contohnya saya klik reuse post. Manalah aku nak ambil ni pula. Okay, contoh. Contoh saya buka kelas saya yang betul lah. Kelas saya betul. P25. Saya nak ambil tugasan yang tadi kan. Kita tunjuk. Saya create, reuse post. Saya ambil tugasan yang kita buat tadi. 2025 ni dekat kelas yang tadi, kelas yang pertama tadi. Yang ni kan. 2303, 25, Perlembagaan Malaysia. Saya create kat sini. Create new copy of all attachments sebab kita ada slide tadi kan. Sebab saya nak bagi dia juga buat. Okay, saya tekan reuse. Okay, bila saya tekan reuse. Tengok apa jadi. Dia dah ada kat sini. Sekarang ini adalah kelas kita yang kedua tadi. Contoh sekarang saya tekan draft. Saya tengok jadi ke tidak kan. Betul ke tidak apa yang saya. Nanti saya tipu kan. Tengok. Betul. Ada. So tak ada masalah cikgu. Nak buat banyak-banyak kelas pun tak ada masalah. Okay. Sebab bahan itu sama. Tapi kita hantar pada lain pelajar. Okay. Next. Kembali balik yang ke sini. Okay, itu yang pertama. Biarkan rakan-rakan yang ada kat sini nanti kan mungkin boleh. Hai Cikgu Aslina dari Selangor. Yang ada tadi mungkin dia boleh buat tugasan, nanti kita tengok apa hasil dia. Okay, yang seterusnya. Buat grouping dah. Okay, sekarang yang kedua saya nak bagi setiap pelajar itu dokumen yang sama tapi dia akan buat hasil dia berbeza-beza. Maksudnya saya nak photostat semua tugasan saya kepada semua pelajar dan pelajar buat. Boleh juga. Okay, yang kedua tugasan yang kedua. Create. Saya bagi assignment. Okay, saya bagi assignment. Tugasan individu saya tulis sini. Bagilah tajuk apa pun. Just kenali Malaysia. Saya suka untuk dia subjek pengajaran ni, saya minta para pelajar saya yang approach kan, bagi tahu, expose kan apa benda yang mereka tahu tentang Perlembagaan Malaysia. Apa yang mereka tahu tentang Malaysia. Apa yang mereka suka tentang Malaysia. Sebab dengan cara itu saya boleh mendidik mereka menjadi seorang warga negara. Cinta dulu negara awak, baru awak akan faham apa yang berlaku, apa sejarah dia, apa yang sedang berlaku. Itulah cikgu pengajaran Aman. Okay, next. Saya ambil dokumen saya yang dekat drive. Saya ambil dekat drive. Apa saya nak bagi? Alamak, tak ada lah pula. Okay, latihan mengenal ni. Latihan mengenal ni, saya klik add. Okay, saya klik add. Okay, kali ini student boleh tengok saja ke? Ataupun student boleh buat semua. Saya nak student boleh buat semua. Saya nak copy, photostat semua dokumen tersebut kepada pelajar saya. So, saya tekan sini. Student, make a copy for each student. Okay, make a copy for each student. Saya klik sini. So, bila saya make a copy for each student, dokumen ini, saya buka dokumen ini. Tengok dulu betul ke tidak. Okay. Dokumen ini, ada dua muka surat ini. Saya minta para pelajar sendiri jawab.
Apa jenis media ada, apa kata kunci yang dia perolehi. Okay, close. Sebab sekarang dokumen ni milik saya. Sekarang nak saya bagi pelajar saya punya. So, saya make a copy for each student dan saya bagi semualah. Saya klik je assign. Saya klik assign. Okay. Okay, done. So, 2 tugasan saya dah hantar. Satu tadi tugasan grouping, satu lagi tugasan individu. Okay. Next, last kali adalah kita bagi material. Okay, bagi material adalah bagi bahan untuk para pelajar kita baca. Okay, saya klik material, bahan bacaan. Contohlah tajuk tersebut kita nak buat tentang Malaysia tadi kan, bahan bacaan. Saya bagilah apa-apa bahan saja kepada para pelajar saya. Dan ianya kekal dalam drive saya. Para pelajar cuma boleh baca sahaja. Contoh, saya cari rukun negara. Sekejap Kacau. Okey. Rukun negara. Mana rukun negara? Contoh saya bagi ini. Ini dokumen daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Saya klik yang sini. Okey. Kan kat sini tak ada. Student can edit ke apa ke tak boleh. Tak ada apa-apa. Dia je ada PDF saja. So saya buka. Ini tahun bila punya 2005. Okay, so para pelajar saya bolehlah baca. Okay. Zas. So kita pun post. Yang ni kita post. Dah. 3 bahan saya dah hantar. Tugasan individu, tugasan berkumpulan, bahan untuk bacaan mereka. Yang kita tengok apa yang berlaku dekat stream Dekat bahagian stream para pelajar tu nampak. Oh, cikgu ada hantar sekian. Bila tarikh dia, bila masanya. So tiga-tiga ni dah nampak lah. Padahal saya dah buat 4 tadi kan. Kenapa satu lagi tak nampak? Sebab saya save as draft tadi. Yang cikgu Nazaruddin tadi tanya. Yang ni. Okay? Boleh? Okay, so sekarang katakan 3 ni dah nampak cantik dah 3 ni. Tapi bila kita siap banyak bab, kita akan nampak, nampak crowded lah. Mana satu pelajar pun tak nampak. Mana satu nak siapkan dulu, mana satu yang bila nak ulang kaji tak nampak. So bagaimana kita nak categorizekan dia? Kita gunakan topik. Kita create topik. Contoh topik kat sini saya tulis ni bab 1. Bab 1. So dah ada topik kat situ kan? So kita just tarik sahaja. Tarik je bahan bacaan. Tarikkan tugasan individu. Tekan tugasan individu. Kalau katakan macam ni berlaku kan. Macam tarik tak jadi kan. Senang je tips je. Pergi dekat warna biru ni. Walaupun tak boleh klik je. Tarik. Ini tugasan kumpulan. Dah settle. Bila kita buat topik yang kedua. Bab 2. Dia akan pergi bahagian bawah. Bahagian atas. Tarik balik. Kita tarik balik. Ni. Tarik dia ke mana? Ini. Move down. Bab 1. Bawah bab 2. Okey dah. Settle. Okey, ada soalan. Ya, silakan. Cikgu Muhammad Fitri. Cikgu baru tadi. Sila terus buka open mic. Enable your mic. Sebelum saya beralih kepada paparan pelajar. Boleh tak? Kalau boleh bagi saya thumbs up. Bagi love ke? Ke tertekan tadi? Tertekan ke? Okey, thumbs up. Okey, semua dah okey. So, kita akan... Hello, Assalamualaikum Puan. Ya, silakan. Saya Cikgu Fitri. Ya, saya Cikgu Fitri. Nak tanya, untuk wujudkan nak tanya kesesuaian, adakah sesuai? Contohnya saya buat satu saja Google Classroom. Kemudian di bahagian topik tu saya wujudkan subjek. Contohnya bahasa Melayu kategorikan bahasa Inggeris, matematik di dalam satu kelas sahaja. Kemudian adakah benda itu akan mencelarukan ataupun tidak? Okey, terima kasih Cikgu Fitri. Cikgu Fitri cikgu baru ya? Taklah baru sangat, lama dah. Berapa tahun dah? Baru 10 tahun. Baru 10 tahun. Okey, sekolah mana ni? SK Kuala Kurau. Kuala Kurau. Perak juga?
Wah, Perak. Cikgu Laina ni bawa kunci-kunci Perak nampak ni. Sebab baru-baru ni JPN Perak dia suruh kita orang buat Google Classroom. Kita nak buka balik. So ramailah guru-guru daripada negeri Perak, daripada Kerian khususnya dia masuk dalam. Baik, Alhamdulillah. Bagus. Bagus. Saya sokong. Last saya bagi talk dekat SK mana? Dekat Ulu Perak juga tapi tak ingat nama sekolah dia. Tak apa. Alhamdulillah. Okey, Cikgu Fitri. Sekiranya satu Google Classroom tu ada banyak bab ni, maksudnya dekat bab ni dia buat subjek bahasa Melayu, sini buat bahasa Inggeris, lepas tu buat matematik dan sebagainya. Saya faham mungkin cikgu nak buat sebab melibatkan pelajar yang sama. Okey, yang pertama, boleh dilakukan sekiranya cikgu rasa tak nak lah, terus cakap lah jawapan lah. Terus cakap lah. Kalau katakan soalan ni keluar waktu PKP dulu. Sekiranya satu kelas buat banyak subjek, ia akan menjadi pelajar keliru. Kenapa saya kata para pelajar akan keliru? Sebab tugasan cikgu itu ada dalam tugasan yang sama. Dan apabila grading nanti, cikgu yang bermasalah. Sebab cikgu nak tahu pelajar itu buat untuk subjek bahasa Melayu berapa banyak. Untuk bahasa Melayu berapa banyak. Why not sekiranya cikgu lebih buat satu Google Classroom, satu ID tu ada sini bahasa Melayu, bahasa Inggeris, dia akan tengok satu persatu dan akan memudahkan juga parents sebenarnya. Bila cikgu kata ada tugasan untuk bahasa Melayu, dia buka Google Classroom bahasa Melayu. So bahan bahasa Melayu kat situ ada. Lebih mudah sebab dia akan nampak macam ni. Dia tetap ada. Satu ID pelajar tetap ada banyak-banyak ni lah, kad ni kan. So ini bahasa Melayu, ini bahasa Inggeris, matematik. Dan kenapa letak tahun kat situ? So parents boleh tahu, itu tahun dia, okey dia tahun 1. Satu, saya biasa tulis tahun, kelas, subjek. Itu 3 perkara je saya akan letak. Okay. So katakan yang dah habis tu, pelajar tu dah habis, contoh pelajar tu dah darjah 6 dah habis, masuk tingkatan 1 kan. Dah tak nak guna lagi. So kita tekan saja kat sini, kita archivekan dia. Archivekan Google Classroom tu, dia tetap ada. So archivekan. Banyak archive. Saya nak archive apa lagi? Saya archive je lah. Contoh saya nak archivekan, apa benda aku nak buat ni. 2023 punya pelajar dah habis kan? Dah habis. Ni dah habis. Saya archivekan dia. Okay. So bila archive, pelajar tetap ada bahan tersebut. Cikgu pun tetap ada bahan tersebut. Cuma dia tidak nampak di bahagian sini. Okay. Link kehadiran kejap lagi ya cikgu. Okay. Boleh cikgu? Maksudnya lebih baik satu-satu. Ya betul. Lebih baik satu-satu. Okay, so kita akan terus pergi kepada, kalau sekali mana nak aktifkan, apa tu? Apa soalan tu Cikgu Liana? Aktifkan ID apa tu? Kita ada. Okay, so seterusnya kita pergi subjek yang... Dia cuma cakap kalau sekali mana nak aktifkan Cikgu Samsuri. Macam mana nak aktifkan ID 5 setiap guru? Kalau kalau sekali, maksudnya satu Google Classroom tu sekali. Contoh katakan macam ni kan. Okay, sekarang katakan kita dah ada tadi mana ni kan, kelas ni kan. Kelas ni tadi pelajar kita dah masuk 35. Contohlah cikgu ada tadi 9 orang tak ada masalah kan. Katakan 35, takkan setiap kali kita nak invite kan. So kita tekan sini. Copy. Buat balik. Contoh 2026. Just copy. So bahan tersebut, tengok Okay. So kita buka sini. Tengok dekat sini. Bahan tersebut dah ada. Apa yang kita perlu buat, kita pergi kat people, kita invite saja. Invite saja, copy link. Untuk lagi mudah, tulis bahasa Melayu, link dia apa. Bahasa Inggeris, link dia apa. Matematik, link dia apa. Itu para student sekolah nak buat macam tu. So kita just masuk je ikut link yang ibu just klik je link yang kita nak. Okay, tapi bahan dah ada. Kita just hantar je lah. Sebab dia akan masuk draft saja. So bila pelajar baru masuk, dia cuma tak nampak. Dia nampak kosong je. Bila tiba masa tu, baru kita buat. Okay. Sabar boleh. Okay, so sekarang. Yang seterusnya, dah 9.50 ni.
Kita nak tengok paparan pelajar kita. Paparan pelajar. Kita tengok sekejap. Classwork. Tengok tugasan individu tadi. 32 orang dah masuk. Okey, tengok yang berkumpulan. Kita buka dekat bahagian sini. Okey, kita nampak. Yang ni dokumen dia ada satu je tadi kan. Satu dokumen semua orang boleh edit. Dan saya nampak lagi, ada lagi pelajar. Cikgu ni buat, Cikgu Iza tengah buat, Cikgu Putri tengah buat, Cikgu Rosdila tengah buat semua. Okey. Okey. So tengok kat sini. Dan perkara tersebut, contoh perkara 11. Tengok tak kisahlah. Ni semua adalah para pelajar kita buat lah. Panjang ni . Tulisan dia besar sangat ni. Okey, tak apa. Kita kecilkan dia. Sebab ini dokumen berkumpulan. Okey, ada lagi tak? Tak ada lagi. 4 orang dah buat hantar tugasan kita. Okey, kita semak lah. Semak macam mana ini dokumen kita berkongsikan. Biasa saya akan buat macam ni je. Saya tambahkan komen. Tambah komen. Tahniah. Bagilah pengukuhan kepada dia. Tahniah. Terima kasih. Dah. Komen. Okay. Ini grouping Ini untuk grouping. Lepas tu dekat classwork ni kita bagilah markah untuk diorang. Diorang tak tekan turn in ni. Diorang tak tekan turn in. 4 orang yang buat tadi. Siapa yang boleh share dokumen? Ada tak siapa-siapa yang boleh share? Tak apa. Share tak apa. Okay. Kenapa dia tak boleh nak bagi markah kat sini? Saya tekan sini kan. Saya tengok sini tak ada orang yang hantar. Okay. Kenapa? Okay. Saya pergi dekat satu Google Classroom saya. Sini lah. Contoh sini. Ni saya sebagai pelajar. Okay. Saya sebagai pelajar. Okay. Tugasan pasangan. Okay, bila pelajar tak dapatkan tugasan, dia akan tekan view instruction. Okay, nampak sini your work. Okay, dekat sini para pelajar akan keluar dokumen tadi. Ini dokumen, dekat sini dokumen slide tadi. Dekat sini turn in. Para pelajar kena tekan turn in 2 kali. Kali pertama, kali kedua. Bila tekan turn in, baru cikgu nampak pelajar ni dah buat. Kenapa dia ada warna merah kat sini? Sebab, apa macam tu? Sebab dokumen ni dah tak ada dah. Dah missing. Okay, dah missing. Ini dah lama punya ni, tahun 2022 dah. Lama dah. Okay. So para pelajar, kalau cikgu bagi tugasan tak dapat, minta para pelajar tekan turn in dekat sini. Dan lagi satu kelebihan Google Classroom yang saya suka sebab dia ada private comment kat sini. So bila tajuk itu, para pelajar boleh terus tanya kita khusus untuk tajuk tersebut sahaja dekat bahagian komen ni. So benda tu nampak flow dia, tadi berkumpulan nampak tadi dekat semua kelas boleh nampak ataupun kita nak buat private comment pun boleh. So kat situ para pelajar akan rasa lebih one to one dengan cikgu. Okay. Itu untuk paparan pelajar lah. So saya dah cover sedikit, kongsi sikit berkaitan dengan create Google Classroom. Lepas tu macam mana kita nak add dia dan bagaimana paparan untuk pelajar. Paparan untuk pelajar settle. Okay, next bagi kat classwork grading. Kat mana ada grades? Bila kita bagi tugasan tadi, saya bagi tugasan 2 tadi kan? So ada kat sini. Tugasan individu, tugasan perlembagaan, grouping tadi. So kita tengok markah dia berapa kat sini. Okay. Contoh kita tak bagi markah lagi kan? Okay, kita pergilah kat sini tadi. Dah ada orang turn in. Okay, terima kasih yang turn in. Cepat dia belajar ni. Cikgu Rosdila tadi kan? Cikgu Rosdila. Tak apa, dia dah buat tadi. Saya bagi je 10 markah. Saya bagi 10 markah. Saya bagi tulis kat private comment ni. Tahniah. Teruskan usaha. Contohlah, bagilah dia punya pengukuhan kan. Teruskan usaha. Kecil je paparan saya. Klik send. Post. Dah ada kat sini. Ini antara saya dengan Cikgu Rosdila je boleh baca. Orang lain tak boleh baca. Okay, saya dah bagi 10 markah kan. Dia keluar tukar sini draft. Saya nampak je. Saya saja nak tunjuk kat sini. Besarkan lagi. Nampak ni draft. Dia tulis ni draft kan. Kenapa tulis draft? Padahal saya dah bagi markah 10. Macam pelajar juga tadi. Bila pelajar buat tugasan, dia kena tekan turn in. Guru pun sama juga.
kita dah bagi markah, kita kena return balik kepada para pelajar kita. Kan? Bila buku dah hantar, kita dah semak, kan buku tu ada atas meja kita kena return balik. So kita tekan return. Tekan return. Private comment saya dah tulis kat bawah tu, dah settle. Saya dah tekan return kat dia. So bila saya pergi dekat grading, kita boleh nampak terus. Okay. Tak ada orang hantar ni lagi. Bila scroll, ada tak tadi? Cikgu ni dah hantar. Pelajar ni dah hantar. Markah penuh. Okay. So sebab itu lebih baik tadi subjek tadi satu-satu sebab kita boleh nampak tadi. Tugasan ni semua orang pelajar tak buat. Seorang cikgu, seorang pelajar je buat. Dan yang best lagi Google Classroom, saya select juga kelebihan-kelebihannya. Salin markahnya. Kalau cikgu nak salin, tak payah salin kot. Boleh keluar kejap. Sekejap cikgu Samsuri. Okay. Yang bestnya kita boleh tengok average. Tugasan ini para pelajar selesaikan berapa average dia. 100%, berapa persen. Kalau kita tengok tu sikit lagi, kita ni tak lagi para pelajar kita dah buat. Okay. So, tengok kat sini, kelas analitik. Klik kat sini. Dia keluar dekat sini cikgu. Cikgu boleh simpan cikgu. Cikgu nak print ke dan letak dalam file pun boleh. Okay. Cikgu simpan dalam file terus. Settle. Tak payah lagi cikgu nak print. Tak payah lagi cikgu nak salin semula. Okay. Adakah nampak mudah? Kalau mudah nampak tazab. Adakah ia membantu para guru? Bagi saya thumbs up kalau ia membantu para guru. Menyimpan grade books untuk kita sendiri. Sebab Google Classroom ni permulaan dia sedang kita belajar dengan selepas kita mengajar. Dia sangat membantu kita. Sebab tu dia panggil sebagai LMS. Learning Management System kita. Tapi kena ingat rakan-rakan, walaupun Google Classroom ini membantu kita sebagai guru tetap kena simpan rekod kita, tetap kita kena catat. Okay, insyaAllah. Okay, so saya buka kepada soalan kot. Sekejap. Ada lagi? Ada soalan. Dia tanya, jika murid buat quizzes, bagaimana nak bagi grade kalau ambil buat quizzes? Dia ambil link quizzes tu. Link quizzes. Bagaimana dia nak grade? Bagaimana nak bagi grade? Grading dia? Okay. Kalau dalam quizzes, dia ada terus, saya punya ni ada quizzes tak? Tadi berkaitan dengan grading tadi saya disediakan satu Google Form kat sebenarnya. Sekejap saya ambil masa sikit saya bagi masa sikit. Saya jawab dulu soalan ni untuk saya tunjukkan Google Form. Bagaimana bila para pelajar jawab soalan tu, markah terus masuk. Markah terus masuk. Okay, contoh library. Okay, contoh 20 soalan. Okay ni. Saya tekan sini. Saya klik assign. Saya klik next. Kita nak hantar kan? Okay. Hantar dalam Google Classroom. Okay. Continue. Okay. Select a class. Okay. Kita select a class. Katakan, kata kelas tadi saya baru buat kan? Saya manage dulu classes. Saya kena import dulu kelas tu dulu. Import new class from Google Classroom. Sebelah kanan atas, saya klik yang ini. Dia tengah cari dulu kelas mana yang saya nak import. Lepas tu saya ambil yang B25 ni. Okay, B25 ni saya klik next. Okay, saya nampak semua kan. So select all. Select all semualah. Cikgu-cikgu semua dapat tugasan tersebut. Okay. Lepas itu ada 37 pelajar. Kita scroll ke bawah. Okay, tak ada masalah. Show lah leaderboard. Tak boleh show leaderboard. Kena tengok saja. Okay, tak apalah, biarkan. Okay, so saya klik done. Okay.
So B45. Saya klik ini. Dah, settle. Kita tengok dekat Google Classroom jadi tak? Dah masuk belum? So, masuk. Oh, tak masuk lagi. Tak masuk lagi, maksudnya belum masuk. So, kena pergi balik, ambil balik tugasan tersebut. Sebab tadi baru import kan? Ambil tugasan yang sikit boleh tak? Tugasan 5, okey. 5 question, okey. Masuk yang ini. Okay, kita assign. Tadi kita dah import Google Classroom. Sekarang kita nak assign. Select a class. B25 ni. 2025. Kita pick spesifik student pun boleh ataupun semua. Saya hantar semua je. Jadi next. Assignment, tugasan, quizzes. Okay. Next. Yang ini baru kita boleh klik done. Select all, klik done. So, dia namanya adalah kelas dia yang ini. Change dalam one day. Mastering ke apa, saya nak grading activities pun boleh. Practice and review pun boleh. Sekarang saya nak bagi ni kan. Nak bagi grading. So, tak payah shuffle soalan lah. Klik assign. Bila kita klik assign, dia akan tukar satu pop-up sebenarnya. Tugasan itu telah dihantar ke dalam Google Classroom. Kita nampak sebelah kanan ni tulis running. Ni. This quiz has been assigned to Google Classroom. Okay. So baru kita pergi tengok Google Classroom ni. Ada tak? Refresh. Saya refresh dulu. Ada. Tugasan quizzes. So, bila para pelajar tu buka, cikgu bagi quizzes. So, automatik terus link tersebut bagi pada dia. Bila dia buat, dia akan terus ada markah. Okey, saya bagi contoh yang dah siap. B25. Ini saya bagi para pelajar saya Google Form. Baru bagi mana tadi, tak tahu berapa orang buat. Ni. Baru 2 orang buat. Baru mana tadi saya buat, malu tanya. Pukul 11, nak dekat 12 saya buat balik iftar. Saya terus buat. Okay, dengar view instruction. Okay. Student work. Yang hantar pada saya, Ci Hui. Okay, baru dapat 4 markah. Saya dah buat, turn in tapi tak ada markah kan. Relax cikgu. Cikgu pergi bahagian kanan atas. Import grades. Klik import grades. Klik import. Cikgu tengok tadi saya tak ada kan markah dia. Saya tak tanda lagi ni, saya tak tengok apa boleh buat. Tengok dari sini markah. So, klik dekat sini. Kita return kat dia. Return kat dia. Mungkin boleh tambah kat sini. Dia tak capai apa saya punya target kan. Cuba lagi. Untuk mendapatkan markah melebihi 10. 15. Contohlah saya kata sini. Saya tekan return. So, bila saya dah tekan return tersebut, para pelajar pun nampak email dia ataupun nampak dekat Google Classroom ni, cikgu dah semak. Cikgu suruh buat sekali lagi. Okay? Itu paparan pelajar. Paparan saya dekat mana? Mana 2 orang pelajar tadi? Dia tak ada dekat assign ni. Dia ada dekat bahagian bawah. Dia dah ada dekat bahagian grades. So, saya dah tahu saya dah semak budak ni grades. Okay. InsyaAllah. Kita tengok dekat bahagian grades. Proposal 45, baru 45% pelajar buat. Penulisan baru 1.75%. Lambat lagi ni. Lambat sebab dia baru mula dengan pengenalan objektif kajian. And then ni, latihan penentuan 6.5%. 2 orang tadilah. Yang si ni 4 markah, yang si Syadatu ni 9 markah. So dia boleh buat lagi untuk tambah dia punya, apa? Renew balik dia punya markah. Okay? InsyaAllah. Okay, itu saja untuk tugas untuk quizzes dan saya teruskan lagi. Cuma buat untuk quiz, buat untuk quizzes. Apa maksud cuma tu? Cuba kot. Cuba buat untuk quizzes. Okay, dah jawab belum? Yang 50 orang dalam kelas saya ni dia jawab belum? Kita
Tugasan quizzes. Satu dah written. Okay, kita tengok. Okay, kita tengok student work. Airinatul Suhada. Kita tengok. Okay. Asset submission. Tak ada markah kat sini. Kenapa tak ada markah? Alamak. Sekejap. Buka. No grades. Kenapa dia no grades ni? Ya, kita cuba refresh. Alah, tak ada grade ke pula? Kenapa Cikgu Lena? Tugasan. Quizzes Quizzes. Sekejap dia dekat sini. Download, share report. Oh, Okay, saya tak tekan. quizzes dia kena ni. Refresh. Ke Dia kena super baru boleh grade. Super baru bergrade. Tu cikgu Kalau ni bagi tahu. Kalau dulu percuma. Sekarang ni dia nak grade dia bayar dah sekarang. Dah berbayar dah. Tak apa. Kalau kata gitu tak ada masalah juga. Untuk bantu kita senang je. Ni cikgu dia tu kan. Dia tahu markah dia kan. Cakap dengan dia, tekan turn in, lepas tu tuliskan markah awak berapa. Nanti cikgu semak. Kalau saya punya ID yang satu lagi tu super. Yang ID e-didik. Tapi tak nak. Itu super, yang ni tak super lagi. Ni ID biasa. InsyaAllah. Tapi kalau yang senang tadi, saya pakai Google Form je. Dia terus dapat markah. Lagi mudah lah bagi saya sebab Google Form tu ada dekat punya drive. Saya boleh bagi pelajar-pelajar saya bila-bila masa dan markah terus dapat. Dan para pelajar boleh jawab berkali-kali lah. Tapi untuk anak-anak sekolah rendah, biasa diorang lagi suka quizzes. Tapi tak apalah, cakap dengan dia. Cikgu nak tahu tuliskan berapa markah awak. Ya Cikgu Samsuri, Google Form lagi okey. Dia lagi senang. Memang untuk pembelajaran senang lah bagi saya. Nak masuk lagu boleh, nak masuk video dalam Google Form boleh, nak masuk animation pun boleh, movie pun boleh. Okey, soalan lagi ada? Ada cikgu, daripada Cikgu Azmi Zakaria. Pelajar boleh print tak tugasan yang diberikan? Okey, pelajar kalau kita biasa kalau bila kita first time log in untuk Google Classroom, dia akan nampak satu role. You role as teacher or as student. Role as teacher or student. Okay, kalau yang teacher tu dia boleh buat Google Classroom. Kalau Google Classroom dan juga assignment. Kalau as student dia tak boleh. Macam tadi kan saya tunjuk tadi kan. Ini saya sebagai student. Ini paparan saya sebagai student. Pelajar kelas ni saya boleh buat announcement. Tak ada masalah, boleh buat announcement. Di bahagian classwork, dia tak ada create. Dia tak ada create kat sini. Tapi saya boleh buat assignment. Saya boleh buat announcement. Contoh, saya tulis kat sini kan. Mungkin ketua kelas nak bagi tugasan. Assalamualaikum semua. Mohon sediakan Lepas tu dia pun bagilah dokumen, suruh akan dia buat. Tapi pastikan dokumen itu semua orang boleh edit lah. Sebab kat sini dia tak ada yang macam cikgu tadi. Make a copy semua tak ada. Dia je boleh share saja. Yang ni boleh. Itu pun kalau kita benarkan para pelajar kita buat announcement. Okay. Yang benar itu kat bahagian setting. Kat bahagian setting. Macam sekarang kelas ni memang membenarkan cikgu dia pelajar buat announcement. Dia macam Facebook lah. Kalau kita lock untuk semua orang nampak, semua orang boleh bagi kita message kan, announcement. Kalau kita privatekan dia ataupun unlimitedkan dia, hanya terhad saja. Okey. InsyaAllah. Semoga jawapan saya membantu anda. Cikgu, Ya, silakan. dengan yang tadi kita create topik tu kan? Create topik, okey. Okey, baru-baru ni kami di Krian ni pergi ke taklimat untuk admin Delima lah. Ada Cikgu Liana ada sekali. Jadi dia punya penceramah tu tunjuk
Dia kata kami admin ni buatkan satu kelas. Di dalam kelas tu buat topik tu ikut mata pelajaran. Jadi nanti kita invite cikgu-cikgu, nanti cikgu masuk kerja sekolah ke dalam tu. Tapi kalau berdasarkan penerangan Puan tadi, kalau kita admin yang buat, akan ada masalah lah nanti kan. Sepatutnya guru tu sendiri buat, kelas dia sahaja dan dia invite murid dia sahaja. Ya, betul. Betul. Tapi kalau Dia macam masalah nanti bila PPD kita nak grading nanti. Masalah Tapi gradean nanti masalah. Mungkin boleh tanya dengan tuan PPD. Kita tak boleh mungkin ada orang kata apa, ada sebab-sebab tuan PPD suruh buat macam tu. Mungkin boleh tanya dia nak buat macam mana. Bagi pendapat lah. Tapi kalau ikutkan waktu PKP dulu pun soalan ni keluar sebenarnya Cik Samsuri. Waktu PKP soalan ni keluar juga, tapi balik ke mana, dia orang akan buat satu-satu balik. Betul. Better satu subjek tapi dalam subjek tu ada banyak topik. Sebab dia ada subjek dia banyak topik. Dia buat macam ni, dia buat satu kelas, lepas tu dia buat topik-topik. Dalam kelas tu ada topik. Dia tak ada masalah saya rasa, cuma nak grading tu je lah masalah dia. Betul. Kalau nak aktifkan admin sebenarnya Cikgu Samsuri, lebih baik cikgu tu sendiri buat Google Classroom sebab peningkatan dia lebih. Ni saya sharekan sikit tips Ni kan marah kat CCTV Negeri Melaka. Tips ni adalah kalau macam saya di sekolah saya sekolah saya tak tingkat pun dia punya Google Classroom punya penggunaan, tapi membantu jugalah sebenarnya waktu PKP tu. Kita buat tugasan pelajar minta maaf. Guru-guru sendiri buat Google Classroom dia. So para pelajar pun buat Google Classroom cikgu pertama, cikgu kedua, cikgu ketiga. Kan lagi tambah, lagi banyak dia punya keaktifan tu. Admin confirm bila murid dengan pelajar guna, confirm admin naik. Ya betul, pengaktifan guna kat Google Classroom dikira berapa bilangan guna Classroom yang kita create. Ya, betul. Okay. Kalau kita satu je, saya satu lah kita ni walaupun banyak subjek kat itu kan. Surugilah. Kita mengajar 6 kelas tapi kita buat satu kelas. Saya nak tambah sikit boleh? Ya silakan. Pengalaman lah, ada satu sekolah yang sebelum ni saya sekolah tu, dia buat macam tadilah, satu GC, dalam tu dia buat topik tu subjek lain-lain kan. Jadi semua cikgu pun akan berkumpul kat situ, semua murid satu kelas pun berkumpul kat situ. Kelemahan dia sekarang ni, sampai sekarang lah file dia tu, dia orang hantar, maksudnya semua cikgu hantar tugasan banyak kan, subjek lain-lain. Jadi semua masuk kat email kita. Jadi macam pasal email kita pun penuh dengan semua subjek yang lain-lain. Ya, betul. Kelemahan dia. Betul. Terima kasih cikgu yang berkongsi. Siapa cikgu Rama? Juliana. Okey, terima kasih cikgu Juliana. Juliana juga. Terima kasih tanya, mantap. Betul. Nanti kan contoh saya ngajar cikgu BM. Tapi cikgu English masuk hantar tugasan. Cikgu matematik hantar tugasan. Email saya masuk juga. Cikgu kena ingat ke tau? Email tu kena masuk lagi. Nanti kan daripada kita nak menggalakkan orang guna, orang jadi frust, orang terus mute kan terus Google Classroom, dibiarkan. Selamat pagi Puan, murid saya sudah hantar kerja Google Form. Tetapi apabila saya input grade, ada 2-3 orang tak dapat grade. Input grade, tak ada markah. Saya perlu cari markah melalui seorang demi seorang. Cikgu B, macam mana tu? Dia pakai apa? Yang buat yang Google Form dalam Google Classroom lah. Google Classroom sendiri. Dia kena jana. Dia kena balik. Macam tadi cikgu B, kan saya tunjuk tadi kan? Update. Yes, setiap kali kita kena update. Kalau ada baru dia masuk soal, ada submit baru dia kita kena ni. Ya, betul. Ni cikgu B, saya tunjuk tadi kan? Mana tadi Alamak, saya dah ni. Tadi saya nampak tadi cikgu pelajar saya Shi dah ada markah kan. Lepas tu saya tengok saya data tadi tak ada markah kan. Saya klik tadi yang satu tadi. Saya klik dekat sini, import grade balik semula. Saya klik je sini, tak ada masalah. Klik je import grade, dia akan ada balik. Dia akan update balik. Okay, saya harap bantu cikgu Ben. Assalamualaikum cikgu. Ajar kami macam mana nak buat soalan daripada video YouTube. Okey, sekejap cikgu Aliza. Okey, silakan. Ada soalan? Okey cikgu, saya ada 2 soalan. Okey, yang pertama,
macam Google Classroom tu dari yang tahun lepas, tahun sebelum-sebelumnya tu, macam mana kita nak kemas gini biar tak ada dekat paparan kita tu terlalu penuh. Tapi kita still nak tengok. Siapa bertanya ni? Saya, Cikgu Azizah. Cikgu Azizah mungkin terskip tadi. Okey, contoh saya ambil kelas bawah sekarang. Contoh ni X ni saya tak nak guna sebenarnya. Ada lagi yang buat sifu kau. Okey. Sama-sama bila tu. Sama bila punya ni. Okey, contoh saya demo ni saya ambil kelas demo ni. Tak guna kan? Saya klik dekat sini. Ini pastikan cikgu-cikgu pergi dekat bahagian home Buka Google Classroom, pergi home. Okey, klik dekat sini. Kelas yang kita nak guna tu, tekan archive. Okey. Kliklah kelas yang kita tak nak guna tu, yang kita nak clean tadi kan. Klik kelas yang kita nak. Saya katakan saya ni satu ni je. Saya klik next. Bila kita archive kan, ini yang berlaku. Semua orang tetap ada kelas tersebut. Tetap filenya tersimpan dalam Google Drive. Cuma dia archive saja, tak boleh kita tak boleh tambah lagi, pelajar tak boleh tambah lagi. Tapi boleh tengok. Tengok tetap boleh tengok. Okay, so kita tak nak tambah lagi. Saya tekan archive. Markah pun boleh kita tengok lah. Markah masih tetap boleh tengok. Okay, kat mana nak tengok tadi kan? Nak tengok balik semula tadi kat mana kan? Scroll ke bawah. Ini enroll. Okay, ni. Dah tak nampak pula kejap. Okay, archive classes. Kita klik archive classes. Okay, ni semua kelas-kelas yang pernah kita ada. Okay. Pernah kita ada dan kita boleh tengok berapa markah yang ada. Terima kasih Cikgu Azizah. Sama, maaf lah ya, tanya lagi. Tak apa. Lagi satu. Bisa kalau macam student tu hantar dalam bentuk PDF, kita nak tanda sebab saya pun baru belajar kan. Apa tu nak tanda tu tak keluar dia punya pen tu macam mana Okey, cikgu tanda pakai apa? Tab pakai inilah ada surface-nya. Surface. Okey, bila pakai surface, apps tu boleh ada pen. Boleh ada. Tapi pen tu tak keluar, kenapa Paparan dia kalau ikut saya, kalau surface biasa boleh terus PDF. ada. Okey, contoh jap. Kita buka yang hari ni punya. By hope, sebenarnya tugasan tu, benda tu tetap ada sebenarnya. Tugasan Cuma tu ada tapi gambar, bukan tugasan, gambar pen tu sebenarnya ada. Kalau saya guna tab memang keluar ada. Kalau katakan dia tak ada, tanda macam mana pula tu agaknya saya kena download ke kot. Cara macam tu lah, download. Menarik tapi kalau boleh tak raih perlu. Sebenarnya tak perlu download sebenarnya. Tajuk kedua lah nanti Cikgu Lena. Okey. Kasih. Tukar dekat ni ke? Google dokumen dia tu. Tukar ke Google dokumen. Lepas tu baru kita boleh. Kalau tak boleh tanda, letak komen je lah. Kalau ikutkan sama ada cikgu download, lepas tu tanda dan upload balik semula. Yang kedua cikgu letak komen. Tapi sebenarnya kalau Google Classroom boleh ditanda pakai pen sebenarnya. Ya, boleh tanda kalau kita pakai handphone. Kami. Pakai app. AMI. Tak. Dia pakai surface pun boleh ada. Dalam handphone pun boleh. Dalam handphone kalau ikutkan cikgu. Boleh cikgu sebenarnya. Tapi kita buat kelas lain lah tu. Banyak tu. Banyak lah panggil apa. Lama tu. Simpan soalan. Simpan tajuk tu. Boleh cikgu Azizah? Tugasan. Okey. Simpan soalan. Ada cikgu Amar tu. Dia kata kalau nak tanda tu dia guna kami je. Boleh juga. Tapi kalau surface dia tak boleh guna kami. Dia just boleh. Tapi kami pun berbayar kan. Kami pun sekarang berbayar saya rasa. Tapi ada yang free. Boleh. Nanti kita Amar kita simpan dulu soalan tu Amar. Okey. Ada soalan lain? Tak ada soalan lain dah? Okey. Sebelum saya tutupkan kelas saya, slide saya tadi dalam rakaman nanti saya akan share. Nanti rakaman Cikgu Lena akan bagi link. Saya akan update kat sini. Okey. Di sebahagian sini. Okey, yang pertama tadi. Kenapa Google Classroom kena banyak untuk aktifkan admin. Rakan-rakan boleh klik kat saya punya kalejaaktif.com. Boleh tengok dekat bahagian sini borang permohonan ikon ni. Akan saya tengok kat sini banyak Google Classroom kita. Sebab bila kita banyak Google Classroom, kita punya admin akan
data dia akan meningkat, penggunaan sekolah akan meningkat. So dalam masa yang sama kita membantu juga penggunaan data delima dekat bahagian PPD kita dan juga di bahagian negeri kita. Boleh tengok kat sini lah. Memang banyak classroom saya tu. Banyak-banyak. Setiap tahun. Boleh tengok. Okey. Untuk yang hari ni punya, di bahagian sini, saya mohonlah untuk pandangan rakan-rakan sekiranya sempat, tak sempat bersama dengan saya kejap lagi. Saya mohon, saya bersediakan nota dekat sini. Saya mohon untuk berikan sedikit maklum balas kepada saya. Kalau tengok tadi kita ada Cikgu Lana beritahu dalam 100 lebih, 170 dan saya rasa kali ni pun ramai lagi. Bagilah saya sedikit. 300. Okey. Terima kasih yang hadir pada hari ini. InsyaAllah feedback yang baik untuk e-didik. InsyaAllah Cikgu Liana, Ustaz. Bagi yang sedikit maklum balas kepada saya. Okey. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah 23 hari bulan Mac 2025. Terima kasih. Yang baiknya datang pada Allah. Yang kurangnya sendiri, yang lebih adalah kekurangan saya sendiri. Diri saya sendiri. So, minta ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Okay, terima kasih banyak kepada Cikgu Kelly. Okay, Ustaz dah masukkan link link maklum balas dekat, kalau cikgu tekan dekat yang 3 segi tu cikgu, dekat aktivitis tu, dekat situ Ustaz dah masukkan dekat Q&A tu. Ada kat situ. Borang maklum balas dan juga link kehadiran. Dapat tak cikgu? Ustaz buka lagu. Ustaz buka lagu, bagus Ustaz. Tapi kod yang dibagi tidak betul. Dia kata kod yang dibagi tidak betul. Ya, tak betul. Okey Ustaz, macam mana Ustaz tu kod tu tak betul dia kata. Macam mana tak betul. Okey, kejap saya tengok balik kod tu. Okey. Kejap ya. Kawan-kawan nak isi, nampak? Kod salah tu. #GC 2025. Okey, jutaan terima kasih kepada ni Cikgu Kelly. Okay, insyaAllah kita bertemu lagi nanti di lain hari, di lain masa. Okay, terima kasih semua yang mengikuti Bengkel Online Didik Malaysia. Okay, jumpa lagi. Okay, kita ambil gambar ramai-ramai dulu ke? Ambil gambar ramai-ramai, jom. Okay, ambil gambar ramai-ramai. Maaf, saya try masuk #GC2025 tak dapat lah. Okey, refresh balik. Ustaz. Oh, refresh. Terima kasih. Okey, buka gambar. Cikgu Fatin, Cikgu Teh, hai Cikgu Asrul. Hai Cikgu Hazian. Cikgu Hazian hati-hati mandu ke tu? Oh, hati-hati Cikgu Mok. Hai. Cikgu Eng, hai. Cikgu Rofia. Cikgu Siti Aisyah. Macam mana nak stop ni? Okay, kita stop mesej dululah. Okay, kita ambil gambar kan. Kita stop mesej dulu. Okay. Okay, buka kamera semua. Cikgu Sarimah pun memandu. Cikgu Sarimah hati-hati Cikgu Sarimah. Semangat semua orang. Risau mak. Mak risau. Okay, buka kamera semua. Okay, semua nak ambil ni Ustaz ke? Mana Cikgu Kelly tak nampak kan? Halo, maaf. Ya. Kat mana tempat ni? Saya cari-cari tak nampak dalam handphone. Untuk kehadiran dan juga soal selidik. Okey, kejap lagi dia akan hantar sebentar. Terima kasih. Okey, 1, 2, 3. Assalamualaikum Cikgu Jamil, Cikgu Asrul. Wah. Cikgu Nurul Sahada, Cikgu Ili Najla, Cikgu Tio, Cikgu Fadila, Cikgu Nur Fatin. Yang mana saya nampak saya sebut Cikgu Azan dah berhenti Ya, Alhamdulillah. Cikgu Sahidatul, Siti Syahidah Salwana. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Hai Cikgu Kartini. Senyum-senyum selalu, Cikgu Ko, Cikgu Rofia, Cikgu Azia. Bye-bye. Cikgu Bad. Okay. Cikgu Ko Semua dapat ikut. Semua dapat dah isi dia. Okay, saya cuba juga kod ni. Okay, terima kasih semua. Jumpa lagi di lain hari, di lain masa. Jangan meet jangan tutup dulu lah, tunggu dengan ni. Boleh.
Kod dia 300. copy je daripada yang atas tu. Dia cikgu ni dah tuliskan dah. Boleh. Boleh dah. Cikgu, copy paste je daripada kod yang cikgu Suhaidi tulis dekat sijil tu. Share, apa nama saya boleh isi ke ni? Boleh. Ada lagi moral, satu moral lagi untuk present.